Saya nak tanyalah kepada orang. Orang hak buat kerja sampai tak semayang ni, agak-agak hang nak kaya sampai tarah mana? Hang buat kerja sampai hang tak kira semayang, hang tak kira ibadat, agak-agak hang boleh kaya lebih pada orang buat ibadat ke? Nu yang duk berniaga sampai nak berhenti semayang pun sayang. Dia duk berniaga, nak berhenti semayang pun sayang. Sebab apa? Sel tengah duk laju. Agak-agak kalau hang berhenti semayang, hang susah ke? Kalau hang tak semayang, hang boleh kaya ke? Oh, dia kata, Ustaz, Elon Musk semayang Jumaat sebulan berapa kali? Kaya nak membuih? Dia tanya kita pula. Bill Gates puasa Ramadan berapa hari? Kaya nak membuih? Ukuran kekayaan dia bukan di situ. Nabi bagi tahu dah, tuan-tuan ni, Nabi bagi tahu dah. Laisal ghina an kasratil arad. Bukan orang kaya, orang yang harta benda banyak. Nabi kata tak. Orang kaya ni Nabi kata, bukan orang yang harta benda banyak, yang rumah besar, yang kereta mewah, yang duit banyak. Tak. Nabi kata tak. Orang harta banyak, Pak Long, dia bukan orang kaya. Dia panggil hartawan. Dia orang yang berharta. Duit banyak, jutawan. Dia orang yang duit banyak. Dia bukan orang kaya. Orang kaya ni Nabi kata pada dia, walakin ghina. Ghina nafs. Orang yang kaya jiwa, yang rasa cukup. Orang yang ada dalam bank 2 juta ringgit tak pernah rasa cukup dengan orang yang ada dalam bank 2,000 ringgit rasa cukup, agak-agak yang mana kaya? Saya nak tanya maklum-maklum lah, yang mana kaya? Dia ada 2,000 ringgit dalam bank, cukup. Dia tak ada nak rasuah, dia tak ada nak menipu orang, dia tak ada nak zalim kepada orang, dia tak ada nak khianat orang, dia tak ada nak menganiayai orang untuk dia dapat duit. Tak, cukup 2,000. Yang seorang lagi dalam bank ada 2 juta. Semayang tak cukup, bukan tak cukup, tak buat. Rasuah kuat, balas duit orang kuat, khianat orang kuat, zalim orang kuat. Mana orang yang kaya agak-agak? Ada 2,000 maklum, tiap-tiap tahun dia boleh buat korban. Tahun lepas dia buat setumpuk. Tahun ni dia buat setumpuk. Tahun sebelum tu dia buat setumpuk. Dia ada masa nak main solat dekat masjid. Dia ada masa nak buat ibadat. Duit dia boleh bagi dekat masjid untuk wakaf, untuk sedekah. Yang 2 juta, masjid tak pernah main. Semayang haram tak. Quran jauh sekali. Ibadat jauh sekali. Mana orang kaya agak-agak? Tu Nabi kata kaya bukan pada harta. Kaya bukan pada duit. Orang yang kaya ni tuan-tuan, yang hidup dia tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Tu orang kaya. Hang mai lungut depan aku 1 juta ringgit. Senyum ya. Oh, ni duit. Nak buat apa? Ni aku bagi kat hang 1 juta, hang kena ikut aku, hang kena jadi orang kuat aku, hang kena patuh pada arahan aku. Minta maaf bro, ambillah balik duit ni. Aku ada harga diri, yang harga diri aku tak boleh dibeli. Dengan satu orang, taat dia, patuh dia, Tuhan dia adalah duit. Agak-agak mana lagi mulia, mana hina? Kita ni kalau orang nampak kita boleh dibeli dengan duit 30,000 ya maruah hang, 20,000 ya maruah hang. Betul 20,000 tu banyak bagi kita yang tak ada duit ni maklum. 30,000 tu banyak bagi kita yang tak ada duit ni. Tetapi adakah maruah kita 20,000? Orang boleh kata tu lebih tu 20,000 habis. Dia tu Allah dekat 2,000 ya. Adakah maruah kita banyak itu saja?
Sebab tu Nabi kata kekayaan bukan pada harta benda, tetapi kepada jiwa. Cukup. Alhamdulillah Ustaz, saya walaupun rumah saya tak besar macam rumah orang kaya-kaya, tetapi Allah Ta'ala bagi kepada saya kekayaan jiwa.